Baru-baru ni ada parents tanya macam mana nak pindahkan Grandmas dari akaun anak satu kepada akaun anak yang kedua. Saya jawab tak boleh. Kalau tuan-puan nak tahu jawapannya, boleh save video ini untuk rujukan akan datang. Setiap akaun Gap adalah hak milik 100% penama pada akaun tersebut. Jadi tak ada sesiapa pun boleh pindahkan gram dari akaun anak pertama kepada akaun anak kedua atas apa sebab sekalipun. Kata ibu ini sebenarnya semua gram dalam akaun anak pertama adalah milik adik-beradik yang lain. Jadi apabila si anak sulung ini sudah capai umur 18 tahun, upgrade akaun anak sulung kepada akaun dewasa dan perlu untuk ambil balik gram yang dia dah letak dalam akaun anak satu kepada anak-anak yang lain. By procedure memang tak boleh tuan-puan. Jadi lebih baik ibu ayah kalau ada beberapa orang anak, bukakan satu akaun Gap bagi setiap anak. Ini lebih selamat supaya gram emas itu tak bercampur aduk antara satu sama lain. Lagipun tuan-puan, dari segi pembahagian harta nanti menjadi lebih mudah. Jadi bagi ibu ayah yang nak bukakan akaun Gap atas nama anak-anak setiap seorang, isi back service dekat bawah ni, nanti saya hubungi tuan-puan untuk step seterusnya.